Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Fahri Rifki bin Abdullah dari kelas 4 STEM 2. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya Zuhairi Zakwan bin Zul Azli dari kelas 4 STEM 2. Saya ingin menceritakan tempat Pulau Sipadan di Sabah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Ismail Nisa binti Ismail Nizam dari kelas 4 STEM 2. Saya ingin menceritakan tentang Malau Bansin Sabah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Gaisara Karmila binti Abdullah dari kelas 4 STEM 2. Saya ingin menceritakan tentang Kundasang Sabah. Bangun pagi kau termenung, duduk di tangga, fikir-fikir mau gimana. Tiada idea, coba-coba calling kawan. Di mana-mana, bila mau jumpa. Ini style budak sekarang. Di Kota Belud, Sabah terdapat beberapa tempat yang menarik. Salah satunya ialah seperti Bukit Bonggol, Pulau Mantani dan Pekanbaru. Bukit Bonggol adalah tempat kegemaran para pendaki untuk melihat pemandangan yang indah yang membentangkan keindahan terbitnya matahari di waktu pagi. Di Pulau Mantani pula, kita dapat berenang di pulau tersebut dan boleh melihat keindahan di dalam laut seperti melihat terumbu karang, dan kita juga boleh berenang bersama ikan-ikan yang berada di dalamnya. Tempat terakhir ialah Pekanbaru. Pekan ini terletak berhampiran dengan Gunung Kinabalu dan kita dapat melihat pemandangan yang indah dari pekan ini. Kita juga boleh membeli cenderamata di sana dan menjadikannya sebagai kenangan manis ketika berada di Sabah. Sekian, terima kasih. Sipadan ialah sebuah pulau lautan berhampiran dengan sempurna, sebuah bandar di pantai timur Sabah, Malaysia. Pulau Sipadan merupakan satu-satunya pulau samudra di Malaysia dengan mencapai ketinggian 600 meter dari dasar laut. Pulau ini juga tersenarai antara 77 bentuk muka bumi yang ajaib dan terbaik di dunia pada tahun berakhir Julai 2009. Dia akan menerangkan cara nak ke Pulau Sipadan. Yang pertama, anda perlu mendapatkan permit ke Pulau Sipadan. Kedua, cara pergi ke Sipadan. Penerbangan ke Tawau. Anda perlu melakukan penerbangan dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu, dari Tawau ke Semporna. Anda tidak boleh berterus memalam di Sipadan dan anda harus tinggal di Pulau Mabul. Yang ketiga, aktiviti yang boleh dilakukan Pulau Sipadan. Selamat scuba. Pulau Sipadan dikenali sebagai antara lokasi yang terbaik di dunia. Aktiviti yang lain seperti snorkeling. Jika anda tiada lesen menyelam, anda boleh memilih aktiviti ini. Anda juga boleh melihat penyu dan ikan badut, terumbu karang dan banyak lagi. Aktiviti yang terakhir adalah fotografi di bawah air. Terdapat ramai juri gambar melakukan penyelaman di pulau ini. Hai kawan-kawan, sekarang ni kita berada di Malau Bansin. Buat apa kita ke sini? Kita ke sini untuk pergi ke suatu tempat yang sangat menarik, iaitu air terjun Malau Bansin. Air terjun ini terletak di berdekatan dengan kawasan Konvensi Lembangan Maliau. Dikenali sebagai Enchanting Lost World of Borneo dan mempunyai air terjun 7 tingkat. Sungai ini belum lagi disentuh oleh manusia kerana tiada yang hidup atau menetap di kawasan ini. Air sungai ini juga unik kerana berwarna perang kemerahan. Akhir sekali, jika ingin ke sana, perlu usaha yang tinggi kerana harus meredah suasana hutan yang panjang. Bagaimana perjalanan ingin ke Malau Bansin? Pertama, dapatkan kebenaran ke Malau Bansin. Mendapat kebenaran daripada kawasan Konvensi Lembangan Maliau. Kedua, penerbangan ke Tawau. Dan yang terakhir sekali,
dari Kota Kinabalu. Apa aktiviti yang kita boleh lakukan? Kita boleh mendaki. Mendaki perlu mendaki sejauh 3.5 km. Banyak cabaran yang harus dihadapi. Kedua, mandi manda di sungai. Pendaki boleh mandi manda di mana-mana sungai. Ketiga, pemerhatian burung dan kehidupan dia. Ada pelbagai jenis burung dan spesies haiwan-haiwan yang lain. Akhir sekali, perkemahan. Terdapat 2 perkemahan yang disediakan untuk pengunjung seperti Kem Anggantis dan Kem Nepetis. Hai semua, saya akan menceritakan tentang Kundasang Sabah. Kundasang ialah sebuah pekan kecil yang terletak di daerah Ranau, Sabah, terkenal dengan suhu sejuk dan pemandangan indah. Kundasang menjadi destinasi pelancongan yang popular kerana kedudukannya berhampiran dengan Gunung Kinabalu dan ladang-ladang sayur. Terdapat beberapa tempat dan aktiviti yang menarik yang boleh dilakukan di Kundasang. Antara salah satunya ialah mengunjungi Kundasang War Memorial. Kundasang War Memorial dibina pada tahun 1962 untuk memperingati tentera British, Australia dan rakyat tempatan yang terkorban semasa Perang Dunia Kedua, khususnya dalam peristiwa Sandakan Death March. Memorial ini mempunyai 4 taman iaitu Taman Australia, British, Borneo dan Taman Renungan. Setiap taman melambangkan penghormatan kepada mereka yang terlibat. Pengunjung juga dapat menikmati pemandangan indah Gunung Kinabalu dari kawasan memorial ini. Selain itu, terdapat tempat lain yang menarik di Kundasang Sabah seperti Desa Fairy Farm. Di Desa Fairy Farm, pengunjung boleh memberi makan anak lembu dan kambing menggunakan botol susu, menyaksikan proses pemerahan susu secara langsung, melihat proses pengukusan susu serta melalui panel kaca, menikmati pemandangan Gunung Kinabalu yang menakjubkan, dan akhir sekali mencuba produk tenun seperti susu segar, yogurt, keju dan aiskrim. Aktiviti ini sesuai untuk semua tingkat umur dan memberikan pengalaman pendidikan serta reaksi yang menyeronokkan. Akhir sekali, Susodikon Hills juga merupakan tempat yang menarik yang kita boleh kunjungi di Kundasang Sabah. Di Bukit Susodikon Hills Sabah, pengunjung boleh melakukan aktiviti pendakian singkat yang mengambil masa sekitar 10 hingga 15 minit untuk ke puncak sambil menikmati pemandangan Gunung Kinabalu. Aktiviti yang lain termasuklah bergambar, berkemah, menjelajah hutan serta menunggang ATV di kawasan sekitarnya.